Jadi untuk anda tuan-puan yang tercari-cari macam mana nak mulakan simpanan emas dengan bajet yang rendah, dengan bajet minimum RM100 pun boleh. Kenapa tuan-puan? Public Gold tahu tak semua orang mampu beli 1 gram terus. Ada orang nak mula dengan bajet kecil pun boleh. Dulu saya mulakan dengan 1 gram tuan-puan, sebab saya nak tahu, saya nak belajar sistem Public Gold ni macam mana. Macam mana menabur emas di akaun emas Gap, kemudian boleh dapat emas tu. Selalunya kalau kita beli emas, kena pergi kedai emas tuan-puan. Alright, tapi tidak di Public Gold. Jangan pergi cawangan Public Gold nak beli emas, memang tak ada apa. Sistem Public Gold semuanya secara online, sebab itu Public Gold punya kos operasi lebih rendah berbanding dengan kedai-kedai emas, menyebabkan Public Gold mampu menawarkan harga per gram yang lebih murah kepada kita. Itu yang seronoknya dengan Public Gold ni, harga emas lebih murah, dan juga Public Gold jamin untuk beli balik emas jenamanya pada kadar spread yang kecil. Jadi kalau kita fokus kepada keuntungan, kita mesti memiliki item-item yang besar supaya kita boleh menikmati kadar spread yang lebih kecil. Contohnya item 100 gram ataupun item 250 gram, kerana kadar spreadnya lebih kecil.